Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Dan adalah Nabi SAW mengekali atasnya tarawih, tiada tarawih. Atasnya tiada tarawih dan tiada harus dikerjakan tarawih itu 4 rakaat situ. Betul. Baca tajuk lah, yang baca tengah-tengah, cari pangkal ayat. Kau cari ayat tergantung. Dan waktunya tu tajuk. Ayat tergantung mana tentang hukum. Dan waktunya antara sembahyang Isya dan terbit fajar. Waktu sembahyang tarawih ni ialah antara sembahyang Isya. Maksud dia selepas sembahyang Isya tu maksud dia. Dan terbit fajar. Lepas kita sembahyang Isya, dah boleh tarawih. Walaupun waktu tu waktu maghrib. Kita sembahyang Isya dalam waktu maghrib, boleh sembahyang tarawih? Boleh. Contoh apa? Sembahyang jamak takdim. Kita berjalan, tiba-tiba satu kampung atau satu kawasan karya, abanglah maghrib, itu pun berhentilah kenderaan ke singgah atau tempat mana kan tersinggah. Sembahyang maghrib. Lepas tu kita buat jamak takdim. Dalam waktu maghrib kita sembahyang Isya. Adalah boleh tarawih dah. Dah boleh. Sebab waktu tarawih itu selepas sembahyang Isya, walaupun dalam waktu maghrib. Kau pening sembahyang Isya bila waktu maghrib, ni apa pula sembahyang Isya waktu maghrib? Jamak takdim lah. Faham ni. Itu antara sembahyang Isya, mana selepas sembahyang Isya, dan terbit fajar mana subuh. Antara tu buatlah. Kemudian terafdal rawatib yang ghairul muakkad, yang tidak muakkad, yang tidak kuat sangat, itulah 12 rakaat. 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Zuhur tu ada 2, satu ghairul muakkad, satu muakkad. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Demikian lagi pada Jumaat. Dan 4 rakaat dahulu daripada asar. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib. Dan 2 rakaat dahulu daripada Isya. Inilah yang berlaku pada matan irsyad, iaitulah tarawih itu afdal daripada rawatib, ghair muakkad tadi. Tapi yang mutamadnya rawatib afdal daripada tarawih muakkad, dan ghair muakkad kerana tabi'. Sebab sembahyang rawatib ni dia lebih afdal sebab dia tabi'. Tu tabi', yang mengikut bagi fardu. Sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah dia mengikut bagi fardu. Tak boleh kita sembahyang tak ada hubungan dengan zuhur asar saja sembahyang rawatib apa? Rawatib ialah qabliyah dan ba'diyah. Oleh kerana dia tabi', dia mengikut bagi fardu, maka darajat dia lebih tinggi. Maka mulia ia mengikut matbu'. Tabi' matbu'. Tabi' yang mengikut rawatib, matbu' ialah fardu 5 waktu. Jadi maknanya oleh kerana yang diikut tu besar, dia wajib kan, dia pun jadi besar juga. Itu satu ijtihad ulama mengatakan dia tu lebih rawatib, lebih afdal. Kemudian yang mengiringi tarawih sunat duha. Dan dalam setengah dari tafsir menyebut orang yang kekal mengerjakan duha, keturunan dia akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Apalagi zaman kita lagi dahsyat kan. Zaman kita ni zaman sahabat tak nak duduk pun kan. Jangan kita naik action gitu. Zaman tak ada. Zaman ni sahabat pun tak nak duduk pun kan. Bila salah ceritakan berlakunya akhir zaman punya, dia punya fitnah terlampau banyak, sahabat kata, ya Allah doakanlah ya Rasulullah agar kami tak bertemu zaman itu. Kita pula bertemu dan ni paling kepala, macam-macam kepala orang dah sekarang, macam-macam pahaman keluar satu-satu gaya hidupnya. Jadi siapa yang sembahyang kekal duha, insya-Allah akan dipelihara dia keturunan dia tadi. Dan sekurangnya 2 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Sebab apa saja kelebihan yang kita dah tahu buatlah. Dapat kita pula ni semua dah banyak pencen kan. Semua menunggu apa? Malakul maut. Orang ibadat dah bau tanah. Maka kena speed ibadat, kena banyak buat. Dan sekurang akmalnya 4, dan yang akmalnya lagi 6, dan sebanyaknya 12 rakaat. Itu paling banyak tu. Tetapi menyimpankan atas 8 itu terlebih afdal daripada 12 pada pihak nakal dan dalil. Kalau pihak naklun dan dalilun, kekal yang 8 itu banyak.
Tapi sebanyak-banyak 12 tu ada ke Nabi buat. Dan kata Syekh Ziyadi, yang muktamad bahawasanya sebanyak-banyak sembahyang duha dan seafdalnya 8 rakaat. Tu. Maka atas katanya, jika ditambah atas 8 padahal disengaja lagi tahu akan haramnya tidak sah. Ni pendapat ya Syekh Ziyadi. Dan dalam dikerjakan 2 rakaat 1 salam. Kerana riwayat Abu Daud ya ada mengatakan cara sembahyang tu 2 rakaat 2 rakaat. Dan dibaca pada rakaat pertama, kemudian daripada Fatihah suratul Syams. Yang kedua suratul Duha. Ya, dan kata Syiramli dibaca pada 2 rakaat tu, iaitulah duha. Dan juga qul ya ayyuhal kafirun dan suratul Ikhlas itu afdal. Jadi walhasil bacaan tu bacalah semua riwayat dia. Kalau tak baca pun sah yang wajib ila rukun ila Fatihah. Bacalah apa ayat pun. Tapi yang terbaik yang disusun tadi lah. Habis. Dan kemudian waktunya kemudian daripada naik matahari segala hingga rembang matahari. Segala ni mengikut kadar pandangan zahir kita lah. Tengok agak segala tu naik tu. Kalau ikut peredaran matahari sekali sepit, ya berdosuk dia pergi buat batu kan. Ya. Dan kata setengah hingga gelincir matahari, mana zuhur habis lah. Ya, rembang tu kan zuhur tak jauh tu. Rembang tengah-tengah tu, gelincir masuk zuhur. Jadi maknanya sebelum zuhur tu buatlah sembahyang duha. Dan dikerjakan serobok hari afdal. Serobok mana 1/4. Ya. 12 jam bagi 4 dapat apa? 12 bagi 4 apa? Lambat matematik. 3. Baik. Terbit matahari pukul 7 secara kasar ni. Campur 3 berapa? 10. Pukul 10 tu waktu afdal. Tu waktu kita rehat kan. Kalau kerja-kerja pejabat semua rehat. Dia angkat tangan, order time. Apa? Duha. Kan makan. Tak aku dia makan ni. Mayanglah duha dulu kan. 2 rakaat bukan berat now. Lepas tu pergi makan. Ini angkat tangan bukan full time. Aku pun nak ke darah lagi je. Serobok mana lebih kurang pukul 10 tu lah. Itu afdal. Kemudian bersalah-salahan ada ikhtilaf di kalangan ulama pada sunat isyraq. Kata masjid lain dari duha lain, isyraq lain. Dan mengikut akan dia Syekh Ibn Hajar pada Tuhfah, dan waktunya mengiringi isyraq. Lepas isyraq lebih kurang 28 minit kan. Masuklah waktu isyraq, kemudian lepas isyraq tu waktu duha. Dan kemudian daripada waktu karahah, waktu yang diharamkan kita buat sembahyang. Dan kata Syekh Ramli ialah sunat duha, dan dinamakan dia pula sunat awabil. Maknanya sunat isyraq duha tu sama dengan ulama tu. Ya, walhasil buat je lah. Kemudian 2 rakaat sunat tawaf. Sunat tawaf, kemudian 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian 2 rakaat sunat ihram. Dan hasil tahiyatul masjid dengan mengerjakan fardu atau sunat yang lain daripada 2 rakaat atau lebih. Ya, maknanya masuk dalam masjid, iza dakhalukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain, itu hadis bawah tadi. Kerana sabda Nabi Islam, iza dakhala ahadukum, bila masuk seorang kamu al masjid, akan masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'atain, sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang apa? Sembahyang apa pun, qada sembahyang apa. Jadi jangan duduk, sembahyang dulu. Maksud sini bila kata sembahyang saja, ini dipanggil ibadat apa? Ghairun maqsudun bizati. Di ibadat ada maksudun bizati, macam duha itu maksudun bizati, isyraq tu maksudun bizati, taubat ya tahajud tu maksudun bizati yang khas. Ada pun sembahyang macam tahiyatul masjid ghairum maksudun bizati, tidak dihendaki tentu zat dia. Mana apa-apa sembahyang boleh buat. Maka apa beza dia? Apa hikmat dia? Ya, kalau maksudun bizati dia tak boleh nak combine dua. Kalau ghairul maksudun bizati boleh combine dua. Contoh kita sembahyang Jumaat, dia datang lewat. Dia datang-datang untuk imam atau khatib tengah khutbah. Maka dibenarkan kita sembahyang 2 rakaat ringkas. Jadi ketiga itu boleh cantum. Tahiyatul masjid dia tidak dikasat dengan diri dia. Mana apa sembahyang pun boleh. Ketiga itu boleh kita nak cantum usalli sunatan tahiyatul masjid qabla Jumaat, qabla Jumaat, ataupun usalli sunatan qabla Jumaat ma'a tahiyatul masjid. Jadi aku sembahyang sunat qabla Jumaat serta tahiyatul masjid, maka boleh. Itu biasa dia lah. Apa lagi yang ibadat ghairi maksud bizati, puasa 6.
puasa 6 tu lepas Syawal kan, sitam minas Syawal tu. Maka itu puasa apa pun asal ada sebelum habis Syawal tu, puasa apa pun masuk puasa 6. Macam ni boleh cantum. Dia niat qada puasa serta puasa 6 boleh. Itu ulama dibahas. Jadi hadis tadi, iza dakhala ahadukum, bila masuk masjid, kata Nabi SAW, fala yazid hatta yusalli raka'atain hatta yusalli raka'atain, dia sembahyang 2 rakaat. Dan tiada hasil tahiyatul masjid dengan serakaat, tak ada. Ya, tu malas no mungkin. Dan sembahyang jenazah tak hasil. Dia masuk masjid, tiba-tiba jenazah dah di depan, dia betul sembahyang jenazah. Maka hasil tak tahiyatul masjid? Tak. Dia kena sembahyang. Ya, sebab sembahyang jenazah tu sujud tilawah ada khilaf ulama. Ya. Setengah ulama mengatakan main jenazah tu hanyalah doa sahaja. Bari tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada apa. Ya. Maka sah sembahyang dia, kalau tak ada wuduk pun sah. Itu setengah ulama pendapat. Ya. Tapi jamhur ulama mengatakan dia tetap sembahyang. Cuma di sini dia tidak boleh cover. Ada sembahyang tahiyatul masjid tadi boleh di cover dengan lain, sembahyang qada, sembahyang apa pun tak apa. Tapi kalau sembahyang jenazah tak boleh, mana kena sembahyang lain pula. Sujud tilawah, sujud syukur kan, itu semua tak boleh cover. Habis dia masuk je masjid kan, tiba-tiba dengar orang baca surah sajadah kan, wa hum la yastakbirun, dia sujud sejadah. Dia sujud sejadah tu boleh cover tak dari masjid? Tak lepas, dia kena sembahyang balik. Itu masuk dia. Atau masuk je masjid, orang pun beritahu satu nikmat besar dia dapat, dia buat sujud syukur. Ya, boleh cover tak? Tak boleh, dia kena bangun sembahyang balik main lain. Ya, itu beza. Dan berulang-ulang tahiyatul masjid, berulang-ulang masuk ke masjid. Ya, dia buang air, dia keluar kejap, masuk di masjid, sembahyang di masjid. Kan buang air, keluar masuk lagi. Mana keluar masuk tu, dia kena apa? Boleh ulang-ulang. Habis. Dan gugur dengan sengaja duduk. Dia sembahyang, dia masuk masjid, tiba-tiba dia duduk dengan sengaja. Kalau terlupa lain, dengan sengaja duduk. Habislah. Tak adalah sembahyang masjid, dah habis waktu dia. Dan jika kerana wuduk sekalipun, walaupun dia wuduk, dia duduk, misalnya kan, dalam masjid tu ada tempat wuduk, dia duduk je habis. Sembahyang lain lah, tak ayat sembahyang masjid dah habis waktu. Dan gugur pula dengan lama duduk dengan lupa. Kalau cepat tak sampai 2 rakaat punya sembahyang, dia duduk sekejap je, lepas tu ingat tak, bangun balik, betul sembahyang tak boleh. Tapi kalau dah lama sangat, sikit-sikit 2 rakaat lebih dah, itu tak payah. Atau jahilun, ya, gugur pula dengan lama duduk dengan lupa, atau jahil, dia tak tahu, ya. Dan tiada gugur dengan lama berdiri. Lama berdiri tak apa. Betul main jenazah, dia sembahyang jenazah kan, dia boleh duduk lagi, lama berdiri misalnya, tak apa, boleh sembahyang dalam masjid. Dan jika masuk duduk minum air, tiada gugur tahiyat. Ini tak gugur. Dia awal nak tekan dia. Dia pun masuk masjid, dia pergi ke air tu, kan dia tekan, air minum, duduk. Dia pun duduk minum. Lepas tu boleh sembahyang tahiyat? Boleh, tak gugur. Kerana memeliharakan makruh minum air berdiri. Yang minum air nak berdiri makruh. Dia terpaksa duduk. Duduklah nak hilangkan makruh. Maka duduk tu tidak meluputkan tahiyatul masjid. Mana dia boleh bangun sembahyang balik lah. Dan makruh meninggalkan dia dengan tiada uzur. Tak ada uzur apa, sihat saja dia pergi masjid duduk tak sembahyang. Kadang-kadang orang tua-tua ni kan lemah, kita tengok ni. Kau dah tua, malaikat maut dah jeling kan. Buat ibadat sunat banyak sikit, ni satu tempat lagi satu surau. Kadang-kadang sakit hati kat tengok kan. Ya, orang azan kan, dia bertakut 4-5 orang kat luar. Orang sembahyang sunat qabliyah masjid, dia duduk. Kata, ini jenis kata apa ni? Jenis kata kalau tak ada lah pencen, mungkin surau pun datang ni. Kena pencen tak ada arah lagi lah surau. Buat surau, buat kepengan kepala dia. Ya, qabliyah masjid, qabliyah maghrib, pergilah sembahyang kan, duduk sandar. Allah, kita tengok bengkak, aku sekir orang tua tu kan. Ya, kadang-kadang puan dah kata sindir macam-macam saja muka. Dia muka Senin dan Selasa. Macam-macam hal dan masuk seorang ke masjid, ya. Tadi makna makruh meninggalkan dia dengan tiada uzur. Maka jika masuk seorang ke masjid, maka didapatinya akan hampir beri sembahyang fardu. Jangan buat ni. Tu apa? Tu bila nak kamat ni?
Hampir sembahyang fardu sekira-kira jika ia sembahyang tahiyatul masjid nasaya luput takbiratul ihram. Jawab dia, hendaklah ia berdiri menanti sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardu tadi masuk sekali tahiyatul masjid. Dan makruh duduk dan sembahyang tahiyatul masjid ketika itu. Ada juga sembahyang tahiyatul masjid jadi makruh. Ketika mana? Ketika imam qamat. Dia masuk je imam qamat, dia sembahyang tahiyatul masjid. Jawab dia luput takbiratul ula. Ya. Begitu besar tak takbiratul ula? Hoi besar. Tu kadang-kadang kita geram kan, kita sembahyang dia berbual belakang. Kadang-kadang orang nak rokok pun dia masuk. Datang awal. Yang kena tujai kepala tu. Satu sahabat datang tentang radhiyallahu anhu, dia bawa barangan dia 400 ekor kuda. Bukan 4 ekor kuda, 400 ekor. Dia balik semayang bersama Nabi, dia sempat Nabi semayang subuh, dia sempat. Mana rakaat dapat, cuma dia terluput takbiratul ula. Takbiratul ula tu dari takbir imam yang pertama masuk semayang. Imam angkat takbir masuk semayang, Allahu Akbar. Itu cepat ikut. Itu kelebihan dia besar. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, saya dah terluput takbiratul ula ni, nak cover lah di infak 400 ekor unta. Rasa kata tak dapat. Atas untuk ada barang dagangan simpak tak dapat. Ada hamba 400 orang, saya mereka tak dapat. Akhirnya kalau kau belanja dunia sedunia pun tak dapat. Soalan besar. Tiba-tiba orang semayang dia berbual belakang. Bodoh tu kan, kata bangang marah pula. Kan kau datang penat-penat, tiba-tiba dia buat lambu. Macam-macam. Itu menandakan apa? Syaitan punya tipuan cukup hebat. Ya, dan masuk dia tertipu lagi macam-macam tuan-tuan. Habis tu. Dan makruh tahiyat bagi khatib masuk ke masjid waktu khutbah. Makruh tahiyat bagi khatib masuk ke masjid waktu khutbah, dan makruh masuk ke masjid dengan tiada wuduk. Masuk masjid tak ada wuduk, tak sembahyang tak ada masjid, tak boleh lah, tak ada wuduk. Makruh masuk masjid tak ada wuduk sebab tak boleh sembahyang tak ada masjid. Ya. Dan satu lagi, kerana duduk dan sunat yang tiada berwuduk. Tadi kata makruh masuk masjid tak ada wuduk. Sebab apa? Kerana duduk. Dia saja duduk je lah. Ya. Dan sunat yang tiada berwuduk apabila masuk ke masjid atau ada wuduk, tetapi tiada dapat ia mengerjakan tahiyat sebab suatu pekerjaan yang sunat dibaca. Misalnya dia ada kerja apa? Contoh dia apa? Dia nak cepat, kan? Dia masuk masjid tadi, dia punya kunci tinggal, kan? Atau tiket dia tinggal, buat nak jalan ni jalan ni. Dia masuk minta sempat semayang ni. Maka kata sempat macam tu, ada perkara sunat dia baca dah macam ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Menyamai semayang 2 rakaat. Ini semayang bagi nabatat dan jamadat, segala benda yang beku, batu, pokok, sembahyang dia tu tasbih dia orang. Ya, haiwan-haiwan dia tasbih tu. Itu sembahyang bagi mereka. Adik kita bagi, kalau tak dapat tu, baca tu. InsyaAllah dia cover lah. Tu kira ada uzur misalnya. Kemudian menyamai sembahyang 2 rakaat. Kerana adalah ia di sini baqiyatus salihat tu. Dan ia sembahyang haiwan dan juga jamadat, ya, pokok, batu-batu tu semua, sembahyang itu bacaan dia. Habis, dan 2 rakaat ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa lana wa inna khair. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Karim.